Hey guys, Assalamualaikum. Selamat petang-petang. Hari ni aku mancing-mancing lagi. Hari ni aku nak mancing aruan. Sebabnya ada seorang member nak aruan lah. Jadi kita cari kan, misinya mencari aruan lah. Ini Sungai Pagu kita akan mancing dekat area Sungai Pagu lah. So, tak payah buang masa, kita mancing dulu guys. Let's go. So, kita akan cuba mancing dekat paya ni lah. Paya ni sebelah Sungai Pagu je. Kita akan cuba dulu Bismillah. Oh. Alah. Dah belanja ke tadi? Kecil tu. Mata kumpau guys. Strike guys. Okay guys, hari ni kita menggunakan soft rock daripada Gladius Sekejap Okay, soft rock daripada Gladius tak nampak. Gladius cukup guys Ini saiz okey lah. Kita tapau sebab hari ni ada orang nak buat ubat katanya. Ada kawan baru lepas operation ni. Jadi kita kena cari untuk dia. Okey. Sungai sekarang air agak tinggi guys. Jadi kita try cari paya-paya tepi tu Nampak paya kita cuba je. Mana tahu ada hasil kan. Tak cuba tak tahu guys. Kan. Mana tahu nak buat ubat kan kecil tak apa. Strike guys. Ikan yang kedua menggunakan Gladius Okay, aruan yang kedua curut. Tak apa, tak ikan. Guys, jumpa ada parit lagi Kita cuba lah. Sungai Pagu kan tak boleh mancing, boleh tapi
dia punya tu apa? Dia punya sungai masih tinggi lagi Jadi tak berapa sesuai sangat lah kalau kita nak casting. Ini pula buah hal sangkut. Apa dah. Aduh. Pokoknya berduri guys. Betul le. Oh, ini air ngalir ni. Mana ada? Ada ke ikan di sini? Air ngalir je ni. Jarang air ngalir ni ada. Tak cuba tak tahu guys. Kadang dalam ni ada. Tapi memang tak ada. Jom. Kita try main setengah besar lah. Jom. Bagi offshore sikit. Sekarang jam dah pukul 6 Tadi kita start mancing pukul 5.45 kot. So hari ni mancing trik singkat lah. So untuk kita mancing dekat sungai yang besar, kita pakai soft rod yang besar. Kita try dulu. Tak sampai Terkejar sikit-sikit. Kasih dia sampai. Tu sampai. So guys, kita try gladius warna hitam pula Tengok sungai, air tinggi, kita main parit. Ada ke tidak yang kecil-kecil? Masuk dalam sikit.
Itu aja dia, letup weh. Oh, kasar. Ha? Ada. Telan terus. Malu bulat ni, betina tu. Belasan tak boleh pusing ke sana kan? Ha? Ha? Boleh pusing kan? Boleh tahan dalam juga ni. Aku nak pergi ke sana sikit lah. Kita cuba sikap. Bismillah. Oh, lajak. Tak lekat. Bismillah. Wah. Alhamdulillah. Ladies guys Oh, ladies mencangkuk Tengok colour dia cantik guys. Oh. Bawa ikan sana. Aku nyelip grip. Payah semua kat sana. Lip grip layar semua kat sana. Okay guys, gladius Yang biasa berminat, cek kat beg kuning guys. Ini barang menjadi Mantap lah. Mantap, mantap, mantap. Garang tu, nampak dia keluar dari rumput tu. Torpedo, nak kata Oman. Okay guys, jam lagi 10 minit nak pukul 7. Kita masih lagi mencari
Sikit lagi. Lagi ni guys. Kadang dia duduk bawah rumputnya. Kita tekan sikit. Itu pun kena. Lambat sangat kau ambil. Tak lekat guys. Guys, cukup sampai sini saja. Sampai di sini saja. Kita nak balik dah. Jam pun pukul 7 suku lah. Maghrib balik. So, kita jumpa lagi next video. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Jom. Sokok mata pun kuat tak kuat. Pagi masih buta, embun hiasi rimbun, siap joran dan tali bekalan sudah disusun. Hati melonjak riang ke destinasi kita tuju, mencari sang trofi di lubuk yang menderu. Umpan dilempar, tenang di permukaan, mata memerhati menanti penuh debaran. Satu sentapan, jantung mula bergetar. Inilah masanya aksi mula terpancar. Rapid strike fishing, lawan arus